Sambung daripada T-Live ni, perbuahan bahagian tengah ni. Barulah kita jumpa kedai makanan apa ni, Thai Food Corner. Macam-macam makanan ada. Resipi dia, menu-menu celup Thai, siakap steam limau, pulut ayam goreng. Tak makannya selesa, ada semua. Okay, mari kita tengok try apa lagi ada di sini. Rezeki masakan ala Thai. Dengan tak lama berjalan lepas tu sudahlah. Azizah Ceria Thai Seafood. Cuma yang herannya, kebanyakannya yang meniaga kat sini adalah orang-orang petani rasanya. Kenapa orang Perlis tak meniaga? Ini Thai Noodle Indo. Thai Noodle Indo. Ni sampai hujung sama sebelum ke arah Surau. Okey, lebih kurang itulah apa yang ada dekat kawasan shopping mall sebelahan dengan Plaza Niaga Padang Besar tu, ataupun sebelah Padang apa, Wemat. Kesempatan ini kita nak tengok pula Plaza Niaga, pun rasanya bangunan baru juga tu di sini. Okay, let's go. Okay, dari sini kita akan turun ngelero ke sebelah bawah ni apa yang ada dekat Plaza Niaga ni. Alright.